Orang lain semua cakap bahasa Cantonese, Mandarin. Kita sini cakap bahasa Inggeris, yang lain semua cakap bahasa ni. Boleh ke ni? Sure ke boleh? Pergi dengan fear yang sangat besar lah, ketakutan, kerisauan, takut produk tak diterima ke apa ke, takut tak ada orang singgah. Rupanya sold out. Apa ni guys? Tak tahu apa yang jadi ni guys. Lebih 50 jenama besar miniatur dari China berkampung selama 3 hari di Hong Kong Toy Car Saloon 2025. Namun diorama bangunan warisan Malaysia keluaran jenama tempatan Kraken House mencuri tumpuan sehingga habis terjual. Organizer tu minta kita buatkan satu model kit berasaskan bangunan daripada Hong Kong. So Hong Kong punya kami bawa 40 units, yang Malaysian series bawa 20 units. Tak sangka yang terjual sampai sold out dulu adalah Malaysian series. Hong Kong Toy Car Saloon adalah platform pameran untuk peminat model kereta, kereta die-cast, diorama, miniatur dan koleksi berkaitan, berlangsung pada 22 hingga 24 Ogos lalu di Hopewell Hotel, Hong Kong. Kami saja Malaysian brand yang dipilih untuk pergi ke Hong Kong, untuk exhibit dekat Hong Kong. For some maybe it's a small achievement, but for us it's a big achievement di mana kami dapat bawa nama Malaysia ni ke overseas. Antara jenama popular dari China yang turut serta seperti Pop Race, Inno64, Ezar Toys, BMC serta beberapa jenama antarabangsa lain seperti Tomitech, Tomica, DPLS, GT Spirits, WSI Models dan banyak lagi. Walaupun diorang proud of diorang punya architecture, tapi diorang lagi minat sebenarnya architecture Malaysia sampai berebut-rebut nak beli. Bukan hanya di luar negara, Kraken House yang ditubuhkan pada 2023 mempunyai peminat tersendiri di tanah air dengan model kit pasang siap keluarannya sentiasa laris terjual. One of the biggest punya event yang tiap-tiap tahun dah kami join is Malaysia Die-Cast Expo. The first year, kami keluarkan Malaysia series. First sekali keluar Malaysia series is for pre-release. Ada just a few hundred unit yang kami bawa. First day dah sold out. Sehingga kan malam event dah habis event tu, kena restock balik. Stay kat kilang sampai pukul 4 pagi untuk restock. Pukul 8 pagi dah pergi balik ke event punya hall untuk letak. Itu pun tak sempat letak, dah ada orang sambar dah ada orang beli. Second day sold out juga. Kraken House amat teliti dalam semua reka bentuknya yang diambil daripada bangunan sebenar seni bina Malaysia seperti rumah kampung, bangunan pasar seni dan lokasi ikonik di Klang, Melaka serta Pulau Pinang, menghasilkan diorama yang memukau. Cita-cita Kraken House untuk menjadi jenama miniatur terkenal dan berkualiti tinggi seperti Gundam, Bandai, Kato dan Tamiya berstatus antarabangsa. Now we're working with a few local punya transportation punya company untuk dapatkan IP. Dapatlah kita buat bus rapid ke ataupun Pro2 punya kereta, Myvi ke ataupun Proton punya kereta, Proton Wira yang klasik-klasik yang orang memang boleh relate tu. Kraken House kini boleh berbangga apabila produk miniatur pasang siapnya sudah menerima tempahan antarabangsa termasuk Dubai yang memesan 4,800 unit daripada 7 set produk. Manakala Kanada sedang dalam peringkat memutuskan kuantiti pesanan. Antara negara lain yang berminat menjadi pengedar termasuk Vietnam, Mauritius dan Filipina. So we want to be a Malaysian brand yang boleh bawa identiti Malaysia ni ke pesada dunia. Ziana Aimah Muhammad Yusof, FMT.